Okey, so sekarang ni dah boleh nampak dia warna hijau. So tayar depan ni tak perlu isi dah. Okey, biasa kalau kita nak mulakan perjalanan jauh, antara benda yang kita kena check adalah angin tayar kita. Dan biasa kalau kita nak check angin, kita kena tekan macam ni ya. Dah satu nak kena basuh tangan pula. Kalau angin kempes senang lah kan. Okey, ada satu cara kita boleh check angin menggunakan tube tayar yang ada indikator angin ni. Okey, dan penggunaan dia pun simple je. Kalau warna hijau maksudnya angin dah okey. Okey, kalau warna kuning kita kena isi angin lah sebab angin dah kurang. Tapi kalau warna merah memang confirm kena isi sebab warna merah angin memang kempes lah. Okey, benda ni akan jadi sebagai tube tayar juga. Okey, so bila kita dah bubuh tube ni kita boleh tinggal je. Okey, so sekarang ni dah boleh nampak dia warna hijau. So tayar depan ni tak perlu isi dah. Okey, tayar belakang dia tak penuh hijau, dia ada kuning sikit, so kita kena isi lah sikit angin kat sini. Okey, tayar ni pun tak payah isi, hijau. Okey, tayar depan sebelah kiri pun okey. Benda ni simple je kan, tapi sangat-sangat function dan membantu. Okey, untuk satu paket 4 tube ni harga bawah RM10 je dan boleh juga guna untuk motor. Okey, dah tak payah susah-susah tekan tayar pakai tangan. Beli sekarang dekat link yang dah disediakan kat situ.